Alhamdulillah dapat puasa dengan Mina. Siapa kat sini mak yang first time puasa dengan baby sampai tak sempat masak? Angkat tangan. Sebagai first time mom memang tak tahu nak expect apa. Yelah, puasa nak kerja ibadah, nak masak untuk buka, nak kemas rumah, kerja pun kena jalan juga. Lepas tu nanti mula rasa macam tak cukup jadi perfect mom. Sebab tu bila Ija jumpa Little No, rasa lega sangat. Makanan ready to eat yang ni khas untuk baby, sesuai untuk travel, Ramadan and beraya nanti. Dia tak ada garam tambahan, tak ada gula tambahan, tapi insyaAllah baby kita rasa sedap. Sebab dia rasa baby ni dia sensitif. Buah pinggang dengan organ-organ dia pun belum matang lagi. So kita tak boleh nak treat makanan dia macam makanan kita makan. Nak pergi beraya ke, balik kampung 3-4 jam, rumah saudara ramai orang, dalam kereta pun tak stres dengan Little No. Koyak, suap, lap, settle. Sudu dengan wet wipes pun dah siap-siap ada dalam setiap kotak. Siapa lagi kat sini yang selalu standby Little No? Anak korang paling suka menu yang mana? Di Lebaran ada koktel buah, bubur soto ayam and nasi butir daging dinding. Menu ni ada bulan Ramadan, Aidilfitri dengan Aidil Adha je. Percuma kalau beli yang raya box. Otherwise ada juga jual yang loose.